Mak, orang tu tak sekerba, mak. Apa? Mana penyapu mak Atan? Sat sekarang. Aku empuk dengan penyapu ni kang nak. Ah, mantap. Dong 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 jang, dong 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 jang, dong jang dong jang dong 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 jang. Salam Ramadan semua. Bertemu lagi kita dalam Echo Show bersama hos anda yang malas nak pergi terawih, Abang Echo. Baiklah, tetamu kita hari ini merupakan hero legend kita yang terkenal dengan aksi-aksi yang membahayanya. So, don't try it at home. Dipersilakan, Aquaman. Apa khabar semua, sihat? Mak, abah, adik kat kampung tu. Abang masuk TV ni. Hai, mak, abah, adik. Okeylah, Aquaman. Kita terus ke soalan yang pertama ya. Aquaman puasa tak hari ni? Kalau ya pun agak-agak lah soalan. Aku kan orang gila. Mana aku puasa? Kau ni pun. Tak ya juga. Sorry Aquaman. Jadi Aquaman tak pergi terawih lah ya? Agak-agak lah. Aku bukan tak nak pergi. Aku busy malam-malam jadi superhero. Penat tau tak? Dah lah puasa. Tadi kata tak puasa. Jadi Aquaman bangun sahur tak pagi tadi? Aku lambat bangun. Sedar-sedar hari dah cerah. Ayam pun satu. Tak dengar langsung berkokok. Dah aku tak bangun sahur. Tidur ke apa ayam tu?